nak survey guys. So aku buka pintu tu, kau nampak pocong pegang sabit. お前はもう死んでいる。何？ Woi. Mamak siapa kat belakang ni? Bombastic side eye. Hai, assalamualaikum guys. So welcome back to Jadi dalam video kali ni, Woi! apa hal woi? Jadi dalam video kali ni, alright guys, aku sebenarnya niat aku nak pakai mic tau. Tapi kalau aku pakai mic, tak dengar suara kacip-kacip diorang semua kat belakang ni. Alright guys, jadi dalam video kali ni kita akan bermain game Roblox lagi guys. Tapi kali ni game Roblox yang sangat lain, berbeza sebelum ni macam kita main game pocong tu. Kita akan bermain game. Kali ni kita akan bermain game hantu guys. Tapi diorang tak tahu lagi yang kita akan main game hantu apa. Kita akan bermain game The Morgue Shift. Boleh dikatakan tempat jenazah. Shift tempat jenazah. Woi. Kejar guys. Okay, alright guys. Mari kita masuk ke dalam game. Alright guys, kita dah masuk ke dalam game, iaitu game tadi yang aku cakap tu lah. Aku terpaksa cakap kuat-kuat dulu sebab aku ada suara kipas, suara game lagi akan keluar. So ini guys, ini Chot Trinity ni Ultra Master of Fatih. Kita ada dengan ni Aish Telur 11. Aku dah main tu game ni. Oh yes. Ini apa? Tak mau main je. Okay, tu kau nak main, kita boleh. Aku tak nak main. Kau boleh bagi tutorial main. Okay. Game ni senang kan? Okay, game ni senang ya. Okay, apa yang senang sangat tu? Tak jam sikit pun. Tak ni nak main macam mana? Tak, Aish. Oh, Aish ni baru first time main guys. Aish first time main Roblox. Selama ni dia main Free Fire. Aku kot Trinity ni. Tak dekat. Lain. Tu, Free Fire tu. Kenapa ni? Jom sini. Kita ambil yang ni. Kita nak main 3 orang ke berapa orang? Ni, jom aku. Sini. Di sini. Lagi seorang. Siapa? Oi, Mamat. Oi, siapa siap yang bogey warna pink tu? Aish, karakter ni kau ni bot lah Aish. Tengok aku ada api tau. Aish baru first time main guys. Ni bila nak start ni? Okay, masuk, mantap. Siapa ni namanya? Serbia. Sebab. Apa ni? Sebab saya kan. Tak, aku tengok lah kau punya tu. Ada kan? Aku terkejut dah si baik. Aku tak terkeluar. Kenapa korang? Kau rasa lighting okey tak? Aku rasa macam tak okey dah. Aku rasa dah tahu dah apa video macam hamba tu kali ni. Aku pernah main, so kau relax. Jam sikit dia pun tak banyak kot. Sikit-sikit lah. Dia just senang macam jantung sikit je. Kau kena mandikan jenazah. Kau kena Kuat je. Kau kena mandikan jenazah. Kau kena kubur. Tak ada kubur kan. Dia just sikit je. Senang je. Okay, macam sebelum ni kita dah main dengan Afif. Kali ni kita ada toyol. Weh, kejut aku. Ni siapa ni? Sebab bila kan tak ada macam ni. Memang kereta kita macam ni. Bukan masuk. Mana Aish? Oh, ni guys. Instalasi pemulasaraan jenazah. Malam ni kita tempat mandikan jenazah. Dia ada yang kitchen, ada yang KS lah. Ada yang kita bakar nanti jadi abu. Ui, ada kau. Oh, ini yang kita kena jawab call dia. Angkat semua call. Okay, nurse. Hello, what's that? Oh, ni mayatnya. Wait. Okay, nama dia Sari Handayadi, 45 tahun, female. Female tu pondan
Okey, mana korang? Mana korang semua? Korang mana weh? Weh, tunjuk aku. Mana? Ni ruang doktor forensik. Oh, kita kena masuk doktor forensik tu. Go to the Morage room. Gila ini. Check Morage room. Storage room. Ruang sterilasi. Ini game Indonesia. Dia jalan baru ke? Weh. Siapa yang tutup ni? Ini jalan baru. Musola. Rumah Sakit Harapan Kasih. Aku ikut Aish. Aku tak tahu Aish begini. Aish pun pergi ikut serba bibas saya kan. Kau budak ni. Wih, ada ruang pengantin ke? Oh, ni aku tahu guys. Kalau orang tu meninggal, kita kena pengantin barukan dia dulu. Hingga ke anak cucu, selamat pengantin baru. Oh. Aku tak tahu ni tempat apa. Ada diorang tinggal aku lah. Aku nak cari diorang. Aku nak survey guys. Kenapa? Aku mati. Pick up a phone. Kat mana sebenarnya korang? Tak jumpa lah. Aku belakang kau. Hello guys. Kau kenal aku? Cuba. Aku nampak apa yang Aisyah? Nampak. Macam pegang sabit. Kau tahu dia pegang sabit kau tahu tak? Aku tekan. Aku terkejut pula kau. Mana kau? Apa aku? Kau mana ni? Mana ni? Jadi. Kau tahu aku buka pintu tu. Kau nampak pocong pegang sabit. お前はもう死んでいる。何？ Wait! Hello! Aish! Tengok ni Aish. Tengok tu. Aish! Tengok tu. Kau tak mati guys! Tengok tu. Aish! Dengan lag. Ya Allah! Aish dengan lag. Aish gelek tu weh, patut dah! Wait! Tak. Masalahnya sebelum ni tak ada tau hantu tu tau. Mungkin aku main tu yang dah lama kot, dah update baru kot. Ya lah! Sebab sebelum ni tak ada pocong masuk. Kita main fun je. Memang kita ambil gambar lagi dengan hantu tu. Keluar balik. Sekejap, tinggal kasi babi saya cakap tu. Kau tahu tak, itu dia ambil daripada ni tu. Daripada cerita hantu ni tu. Aku dah nampak tu apa nama cerita tu. Dia cerita apa namanya, dia apa dah aku lupa. Aku tengok cerita dia. Bisu. Dia cerita ni tu, aku lupa tu. Bukan, cerita hantu yang pocong tu. Waktu maghrib tak sedap. Kan, menjelang maghrib kot. Bukan, menjelang maghrib dia budak tu terasuk. Tapi lebih ke maghrib yang tu lah. Macam tu lah. Tapi hantu dia seram tu. Dia jenis hantu yang memang kepala orang terus tu. Kalau korang tengok cerita, apa lah tu. Kalau korang tahu, cuba korang komen kat bawah guys. Ni masuk mana ni? Aish masuk ni Aish. Mana? Aish. Kau mana? Aish. Masuk gate. Alamak, okey je Aish. Ni. Aish keluar balik tu. Kereta Aish keluar balik. Weh Aish. Masuk. Weh Aish. Jangan keluar balik. Ya Allah, budak ni. Keluar. Weh. Okey dah. Masuk. Duduk diam. Jangan gerak. Kau tahu info dia panas tu. Apa lah lag? Game ni dia dah bagi peringatan korang jangan main kalau korang ada lemah jantung. Weh, leher siapa ni?
Sekarang Oh, karakter lelaki pula tadi perempuan. Ada juga. Aduh, aku nak yang perempuan tu baru dah rasa. Apa kau dapat kita lelaki lah? Aduh, kita tak main yang orang tadi tu. Orang tadi aku rasa pro lah. Ni kita main dengan HXGD034. Dia beban lah aku rasa. Okay. Continuities. Sri Wahyuni nama dia, umur 34, gender perempuan, meninggal kerana fall from jatuh dari ketinggian. Okay, mandikan dia. Woi. Turn on. Okay. Mandikan jenazah guys Ambil sabun. Wait, saya buka. Mana sabun? Siapa main buka pintu ni? sekarang ada problem tu. Siapa yang main buka tutup pintu Kita tambah update tu. Main pintu pula dia. Kita tambah update tu. Kod genetik screen body. Oh, tengah bersihkan mayat. 2016. Informasi dilarang bercanda atau buat kegaduhan di area. Oh, patutlah tadi kita macam jumpa hantu ni, kita tak boleh buat benda-benda. Okay, charge sheet. Kita kena balutkan dengan kain kafan guys Ui, ini dah macam jadi kepompong ini. Oh my god. Pocong guys. Oh, macam berat. Mac dulu boleh make a call. Okay, hantar dekat lift tadi. Dah. Okay, nak ikut aku tak? Jom. Jom. Tapi lagi seorang tu mana bapak dia tu? Baik keluar je. Dia keluar. Wait, jom. Kita tengok ni, jom. Follow aku. Sebelum hantar. Bruh. Tak ada ah. Tak ada. Weh. Call. Ya, aku call. Hai. Okay. Hello, the body is ready put alive. Okay, mayat sudah kembali dalam lift. Tu maksud dia je. Okay. Bawa mayat. Yang selalu meninggal ni selalu perempuan Ini mayat Hello guys. 36. Woi. Dik, kau alright dik? Aku ada. Dekat situ je dia tak hilang ke? Tak. Kau kenapa ni? Weh. Alamak. Ini dia apa? Dia aku. Mati setan. Ya Allah. Dia nak gambar jenazah. Biasa gegar tu. Alamak, Aish tengah call lah pula guys. Tak ada yang kat nama kawan. Dia nak gambar jenazah. Ruang sterilasi. Oh, dia dah make siap. Okey, mayat tu kat mana? Dalam bilik ni. Kau masuk bilik. Masuk bilik tu. Ni. So. Aku nak minum air sekejap. Bruh. Asal? Minum tak? Saya tutup pintu. Orang kat ni. Dalam. Mana? Ni staff auto force ni. Kejut aku. Siapa ni? Can body finish. Buat je. Ni untuk apa? Buat dia apa yang dia nak. Buat auto spy. Oh.
Macam cek-cek macam tu lah guys Mana sketches? Take the sketches. Banyak ni sketches. Tak faham banyak ni sketches. Buat apa tu? Oh, sekarang dah pukul 11.40 je kalau aku alihkan facecam aku. Sekarang dah pukul 11.40. Bro, boleh. Kalau tu tak tahu. Nanti tu lagi. Tapi nanti Aku tak tahu. Go to the Morgoro. tegak depan tu. Morgoro tu tempat yang ni Main jenazah ni. Untuk manjat. Dia buka. Buat tu sebaik tim dulu. Tak. Siapa tu ni? No. Konek korang. Okay. Korang. Pukul 12 malam Mutilasi pemulasaraan jenazah. Rules. Lakukan pemulasaraan dengan baik dengan sosial prosedur. Hati-hati kehadiran mereka tidak dapat prediksi. Selalu waspada, jangan terlalu lama menetap di sini. Alamak. Dia cakap macam tu, jadilah kita risau. Jangan lama-lama menetap di sini. Return to the lobby and call the nurse. Okay. Tolong. Kita call nurse kita. Cakap mayat sudah mayat dah settle lah, takkan lah. Sangkut. Call nurse. Okay. Hello, the body in pressure freezer. Okay, kita masuk. Mati dulu sekali. Dah masuk kembali ni. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Aku tak mati sekali dulu ni. Tahi tu. Dia tak aku nama Dia tak ada pontianak Aku ada tengok orang tu dia ada pontianak update sebelum ni lah. Tak aku. Tak goblok. Aku ada gambar. Aku ada. Aish, akak phone Aish, akak phone. Aku lupa. Aku ada gambar kawan aku. Kita orang gambar kampung China. Aku lupa. We'll send this stretcher up now. Ambil. Ambil lah. Ambil lah. Aish, ambil Aish. Ambil. Aku ada. Hello. Aish telur. Fajar namanya. Kena elektrik. Kocong kan. Sikit dia punya jam sikit. Kau tak boleh. Mati setan. Pada muka kau. Dia yang terkejut tengok dia pocong sabit tu. Gitu. Tak buka je sayang. Sayang. Memang macam Okey. Lepas tu ambil sabut. Oh my god. alamak Aida kah? Dalam gelap. Alamak Aida. Aish kau sini Aish. Mana? Aish kau masuk sini Aish kau masuk sini. Aida darah. Ni Aida darah kai berkarat dia tahu. Cuba kau rasa. Woi mak. Woi mak bocong. Mana? Weh. Tunggu. Aish, kau lagi bahan dulu. Ada kocong kan? Change the shit. Boleh pak dia duduk ataupun atas mayat tadi. Itu lah tu. Dia ingat apa? Kau takut sini by one. Pocong. Take the stretcher. Okay, place the stretcher side the body. Oh, stretcher tu katil mayat. Aku baru tahu sebenarnya. Kita belajar ayat bahasa Inggeris yang baru ni. Kau bawa tak nak. Dah penat. Wait. Salah. Asal tu. Okay, aku tolak. Aku tolak, korang depan. Aku tolak, korang depan. Korang depan. Okey. Aku depan. Tak jantan lah korang ni. Aduh. Cuba je telur sikit. Aish. Aman. Pak dulu. Wait. Pocong. Angkat kol lagi lah. Kol nas. Dia mana?
duduk atas mayat ni. Gambar ni, gambar ni. Ya, aku mana nak masuk sekali lagi? Weh, tak payah. Yang nak tengok tu. Buat tanya. Tu. Panas. Apa ni? Ganjing dia. Ini tulang dia ke? Ha. Jadi abu kan? Tahu? Aish buka pintu dulu apa? Oh, minta boleh buka? Foto on the phone, ha? Foto on the phone, please. Asal ada aku dalam tu? Why? Kau pergi ambil ke lah tu? Bawa! Bawa. Aku bawa. Korang mana kau jalan. Dalam aku. Duduk lah. Dah. Dah, aku rasa sampai sini dah untuk video kali ni guys. Aku rasa dah. Okey alright guys. Awal lagi. Tak payah angkat video kali. Dah angkat. Aku uruskan sendiri. Alright guys, sampai di sini dulu lah untuk video. Tak, sabar. Tak ada. Lah, betul eh? Lah, pasal kita MC. Wait. Tak asal kau duduk sini. Tolonglah ambil mayat tu. Kau lah ambil. Ambil. Weh. Pergi mandikan. Pergi bilik mandi. Aish. Kau tu balik. Kau. Aish, sini kau sini. Hello there. Sangkut. Kenapa? Angin. Kenapa? Oh, cepat. Kau tu. Okey dah. Dah cukup. Alright guys, sampai sini untuk video ni guys. Korang jangan lupa tekan Kau. Mana? Okey. Mana betul? Nak gimana lo? Nak gimana? Ada apa? Tak ada apa, relax lah. Bodoh pergi. Yalah. Itu kan depan tekoi. Cuba kita buka. Alah, dia macam tu je. Tak. Dimandikan sekejap pun. Dia orang dah tak ada. Dia tadi saja dia main-main je. Suara aku sakit tekak tu. Sumpah tu, banyak jerit dia orang game ni. Kau je. Dah. Alright guys, sampai di sini untuk video kali ni guys. Korang kalau suka lagi kali ni, nak buat part 2 tak? Kalau buat tu apa? Kalau part 2, kalau video ni cecah berapa like nak? 50 like kita orang buat lagi part 2. Okay? Alright guys. Wait. Ada